Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini Tim Mesanku berada di Shamrock Village di Mashonaland, West Zimbabwe untuk melihat sendiri lokasi pembinaan sistem air bersih Water for Life yang akan kita laksanakan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di sini terdapat seramai 250 keluarga dan sebahagian besar daripada 250 orang keluarga tu adalah Muslim, dan baki daripada sebahagian besar tersebut masih belum Islam, tetapi dalam proses dakwah untuk mengislamkan mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, di lokasi ini kita akan buat pembinaan sistem air bersih bersama sistem solar yang akan generate air yang kita gali di bawah tanah untuk menghasilkan air yang lebih bersih, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi mari kita lihat di sebelah saya ini merupakan jentera mesin driller untuk drill tanah untuk mencari punca air, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi beginilah cara penduduk-penduduk di sini, di kampung ini, mengambil air daripada telaga ini. Bismillah, hari ini merupakan hari terakhir Tim Mesanku berada di bumi Zimbabwe. Hari ini saya dan Hairul melawat di kampung Cibazi. Hari ini kita ada program memasak bersama dengan orang kampung, fakir miskin khususnya, dan kita akan menjamu anak-anak yatim khususnya di sini dan juga fakir miskin sama-sama pada program hari ini. Jom kita tengok apa yang dia masak. Jadi ini adalah lauk mereka, daging yang dimasak seperti kari dengan beberapa rempah. Cumanya tak seperti kari kita di Malaysia lah, tapi rasanya memang special.